Ya. Buka. Okey, buka Tom. Sudah. Tak belah sana boleh. Kita jangan pegang mata. Buka. Kau bawa umpan. Ya, kena standby lah pegang batu. Ya, tunggu umpan. Tak. Kalau boleh mancing. Kalau boleh mancing. Kotakan dia boleh hutang lagi. So macam tu lah lebih kurang persediaan sebelum kita membuat jatuhan pertama memburu ikan-ikan di dasar laut. So sebelum aku berkongsi cerita seterusnya, ingin aku berterima kasih kepada kumpulan Bagi The Anglers yang sudi memancing Botan Drift 2 hari 1 malam bersama Ubezol Boat Charter. Tanpa berlengah masa, mari kita lihat strike ikan yang pertama. Walaupun ikan remong, namun getaran jorannya tetap padu. Tak semua getuan datangnya daripada ikan. Ada masanya hanyalah hayalan dan ada kalanya datang dari perasaan. Tidak seperti video seterusnya, kali ini benar-benar ikan. Tekan. Tolak. Wah, betul lah, betul. Tolak je. Sekejap lagi ada suara ni. Ha? Ikan ni. Ada ikan ni. Mesej ada ikan ni. Ya. Boron ni. Kuat ni. Tekan ni. Nah, sendal perutnya. Mati lagi Boron bro. Watak. Boleh. So guys, Alhamdulillah landed akhirnya. Boron bersaiz 14 kilo. Boron kedua yang lebih besar kita tak berjaya naikkan. Ini videonya. Aduh, buatlah. Sayang tak ada rezeki. Namun ikan-ikan kecil dapat juga kita naikkan. Kita kumpul-kumpul lah sebelum berakhir hari yang pertama. Untuk hari pertama tu kita tak main jauh lah. Kita main dekat saja, air 40 meter untuk buru ikan boron. Tapi yelah, makin petang ada tempat dia nak makan, ada tempat tak ada makan. Itu biasa guys. Kali ni kita jumpa hari payah. Ikan susah nak makan, tapi Kapten tetap berusaha. Walau selai demi selai, tetap ada renggutan. So ini ikan strike yang tak akhir pada petang itu. Tengok guys, kita balik Pulau Au pun sampai dah gelap dekat pukul 9 malam.
Mungkin itu saja rezeki yang sudah tertulis. Kita cuba lagi hari esok. Perut dah lapar, badan dah penat. Kita makan dulu. Terima kasih lah kat mana yang bawa bunga api. Ada juga hiburan lepas makan malam. Ingin aku berterima kasih kepada Kapten Ubezol dan tim bagi The Anglers kerana sudi membenarkan aku berkongsi cerita pengalaman ini. Nanti aku akan ceritakan hari kedua mereka memancing. Ya, belum ada ni. Mata. Kejap. Belum. Ubezol. Kita punya jangan tunjuk. Mantap.